Korang tengok ni, ini bukan sebarang kipas tapi siap dengan kamera. Inilah dia Gojodok Handheld Camera Fan. Satu-satunya gadget dua dalam satu yang paling cool tahun ni. Dia bukan sekadar kipas biasa tau, tapi dia juga boleh jadi sebuah kamera digital compact. Jadi korang boleh sejukkan badan sambil rakam momen-momen best korang tanpa perlu tukar-tukar device. Untuk kipas ni boleh adjust kelajuan angin dari 20 sampai 100. Angin dia memang kuat dan tak bising macam sesetengah kipas. Lepas tu kamera kat tengah ni boleh rakam video quality 1080p Full HD dan ambil gambar sehingga 16 megapiksel. Hasil video dan gambar dia memang jelas, cantik macam yang korang tengok ni. Bahagian kepala kamera ni pula boleh pusing 180 darjah. Nak rakam pemandangan depan boleh, nak rotate buat video selfie atau vlog sambil sejukkan muka pun tak ada hal. Ada skrin 1.3 inci lagi untuk korang playback balik hasil rakaman tadi. Bateri pula besar 2500 mAh, tahan sampai 6 hingga 8 jam penggunaan. Memang tahan lama. Sesuai sangat untuk korang yang suka pergi konsert, travel ataupun kerap buat aktiviti outdoor. Dengan saya yang compact dan pelbagai pilihan warna, kipas dari Gojodok ni memang aku highly recommended. Kalau korang berminat nak dapatkan kipas yang menarik dan lebih advance ni, korang boleh tekan link di bawah. Okay, bye.